berada di Azim Gul Market untuk beli barang-barang yang terbaik dan bawa ke Kunar. Jadi kita dah pun tengok tong gas dan juga dapur gas untuk diberikan. Sekarang kita melihat peralatan-peralatan seperti sudu, garpu dan juga serbuk. Inilah kedainya. Tuan-tuan, nak cakap okey, sekarang kita berada di pertengahan perkampungan yang village lecet tadi tu. Tapi sepatutnya kita dijadualkan untuk buat agihan di dalam kampung kat sana. Memandangkan dua lori kita sangkut kat sini, dah tak dapat untuk cross sungai, river, dia ada small river tapi tak dapat cross, hanya dua tu sahaja dapat. Jadi kita decide untuk buat agihan di pertengahan ni supaya mereka daripada kampungan sana datang, ambil dan juga bawa balik dia punya barang. Nanti kita tengok. Terima kasih. Okey, hari ini kita berada di tempat di mana kita membungkus makanan-makanan yang harus dihadirkan di Kunar untuk mangsa-mangsa gempa bumi di Kunar, Afghanistan. Kita lihat tadi pula kita ada teh dan kita ada kacang dan kita ada tepung dan juga minyak untuk diedarkan kepada mangsa-mangsa di Kunar, Afghanistan. Semoga pemberian ini dapat memberi manfaat kepada mereka, kepada mangsa-mangsa gempa bumi di Kunar, Afghanistan, insya-Allah. Tuan-tuan, nak cakap okey, sekarang kita berada di pertengahan perkampungan yang village lecet tadi tu. Tapi sepatutnya kita dijadualkan untuk buat agihan di dalam kampung kat sana. Memandangkan dua lori kita sangkut kat sini, dah tak dapat untuk cross sungai, river, dia ada small river tapi tak dapat cross, hanya dua tu sahaja dapat. Jadi kita decide untuk buat agihan di pertengahan ni supaya mereka daripada kampungan sana datang, ambil dan juga bawa balik dia punya barang. Nanti kita tengok. Terima kasih.